Cuma manusia ni jahat. Terutama orang Melayu. Minta maaf. Melayu ni Bani Israel. Jenis Yahudi suka memburuk-burukkan orang. Yahudi. Melayu masuk tak? Masuk juga perangai orang Melayu. Duduk mengutuk orang, duduk buruk orang. Masyarakat, cara masyarakat, dalam internet, cara dalam internet. Betul tak? Kalau orang tu tak kahwin, dia kata ada syahwat. Anda pandai dia. Mutih tau. Nampak tak? Yang mu kata dia tak ada syahwat tu. Betul tak? Jahat sungguh. Kalau kahwin awal, dia kata gatal, miang. Kalau puang tu tua sangat, laki dia, suami dia muda sangat, dia kata pakai tuk romo. Kalau suami tu tua sangat, isteri dari umur 18 tahun, dia kata nak makan pesaka. Nak suruh laki mati awal. Betul tak? Jahat Melayu. Kalau kahwin sama umur, dia kata oh, tak patut, patut isteri tu muda 2 tahun daripada suami. Kalau tak kahwin sama umur gitu, pula dah. Tak kena belaka. Comel dah suami 24, isteri tu 20. Dia kata suami pula gemuk je macam badut air aku tengok. Ha tak. Comel dah pula suami tu putih, isteri pula dia kata hitamnya macam wanggu. Ha, serba tak kena. Kahwin dah seorang lagi, nak kahwin pula seorang lagi. Tak cukup bini. Ha, inilah perangai Melayu. Bani Israel baru. Suka duk mengutuk orang. Nah, jadi gini orang tak kahwin, dia lambat jodoh, apa mengutuk dia? Ha, tak usah kutuk orang.